Execute Order 66. Kenapa Order 66 jadi titik gelap dalam sejarah Jedi? Apa sebenarnya maksud arahan ini? Order 66 adalah arahan rahsia dari Palpatine kepada askar klon untuk menghapuskan semua Jedi. Askar klon dilatih dengan perintah ini sejak awal lagi dengan chip inhibitor ditanam dalam kepala masing-masing bagi memastikan mereka patuh tanpa soalan. Bila arahan ini iaitu Execute Order 66 diberi, ia menjadi penghujung tragis bagi Jedi Order dengan hampir semua Jedi dikhianati oleh pasukan mereka sendiri. Dalam Star Wars The Clone Wars musim ke-6, kisah chip inhibitor yang mengawal askar klon hampir terbongkar apabila Five, seorang klon yang sangat setia, menemui rahsia gelap ini. Selepas rakannya, Tak secara misteri membunuh seorang Jedi akibat chip tersebut. Fives menyiasat dan mendapati bahawa chip itu dipasang untuk memaksa para klon melaksanakan Order 66. Walaupun dia berusaha memberi amaran kepada Jedi dan Republic, Fives telah difitnah dan akhirnya dibunuh sebelum dapat mendedahkan kebenaran. Kisah ini menggambarkan tragedi besar di mana kebenaran sudah hampir, tapi takdir tetap berpihak kepada rancangan Palpatine. Order 66 bukan sekadar strategi perang, tapi langkah utama Palpatine untuk memusnahkan Jedi dan membina Empire Galactic. Apa pandangan anda? This is the way.